Hari ni kita nak belajar buat kuih legend dengan modern twist, Blueberry Mama Carries. Mula-mula sekali kita kena satukan butter dan gula icing, lepas tu gaul sampai sebati. Next, masukkan esen vanila, blueberry emulko dan juga blueberry jam. Gaul lagi sampai sebati. Masukkan pula tepung gandum dan juga tepung jagung. Gaulkan semua bahan sampai kita dapat bentuk dough. Letak dough ke atas permukaan rata, lepas tu letak satu lagi baking paper ke atas dia dan canai dough setebal 1 cm. Saya gunakan cookie cutter berbentuk hati, dah boleh terap dough dan susun ke atas loyang. Dah boleh bakar biskut pada suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit. Sementara nak tunggu biskut sejuk, kita buat icing dia. Masukkan putih telur kat dalam mangkuk, lepas tu pukul sampai berbuih halus. Masukkan gula icing, lepas tu pukul sampai adunan jadi likat. Lepas tu masukkan tepung jagung dan esen vanila dan pukul sekejap. Ambil sikit icing tadi dan letakkan pewarna purple untuk buat bunga. Masukkan baki icing kat dalam piping bag dan dah boleh start pipe icing ke atas biskut. Ambil sikit icing purple tadi dengan toothpick, lepas tu dah boleh buat bunga ke atas. Bakar balik kat dalam oven pada suhu 140 darjah Celsius selama 10 minit. Dah siap kuih legend kita, Blueberry Mama Carries. Biskut ni sedap sangat sebab penuh rasa butter dan tambahan jam blueberry kat dalam biskut ni memang betul-betul unik dan seimbang dengan gula icing kat atas biskut. Korang memang wajib cuba resepi ni. Selamat mencuba!